Sebenarnya doktor tahu, ramai yang dah tahu sebenarnya ada invisible braces ataupun clear aligner. Clear aligner ni kenapa bila cakap tentang harga terus macam tak apa doktor, terlalu mahal untuk saya. Kat sini doktor nak explain kenapa sebenarnya clear aligner ni mahal. Kenapa braces harga sedikit dan rendah. Clear aligner ni adalah satu rawatan kita customkan untuk awak, di mana kita akan scan, kita akan hantar kepada satu konsultan pakar untuk design satu rawatan khas untuk awak. Contoh gigi awak tu macam ni, kita plan berapa tray yang awak kena pakai, di mana dia akan khaskan satu session tu untuk awak sahaja. Maksudnya itulah kos mahalnya tu, customization. Itu yang pertama. Yang kedua, alatan atau material yang digunakan tu basically sangatlah berkualiti, that's why dia mahal. Yang ketiga, pasar dia. Yang pertama awak pakai aligner, dia pasar untuk align, menggerakkan gigi dan sebagainya. Last kali tu dia ada finishing. Finishing tu kebiasaannya kita akan ambil set yang unlimited finishing tray. Maksudnya lagi awak rasa macam awak nak adjust sesuatu, awak tak happy, kita akan betulkan sampai mana awak akan dapat gigi yang awak paling puas hati, di mana kita pun dapat berikan yang limit, awak pun dapat yang paling terbaik. That's why dia mahal sikit dibandingkan pula dengan braces. Braces biasanya dia dah pre-fabricate, maksudnya bracket tu sendiri memang dah dibuat dalam factory dan kita akan bawa bracket tu dan wire tu pakaikan dekat awak. Macam mana kita nak buat rawatan tu based on macam mana kita tukarkan wire, macam mana kita positionkan bracket. Tapi bracket tu bukanlah spesifik untuk awak. Kepada siapa-siapa yang rasa macam awak tak suka orang nampak awak pakai braces, so awak pakailah invisible braces. Cara yang terbaru dan teknologi yang terkini untuk menggerakkan gigi untuk lebih cantik tetapi invisible. Tekan link dekat bio doktor untuk dapat appointment.